tapi rasanya tak semua orang masih enjoy ekonomi punya growth lah. Sebab masih lagi kita tengok kadang-kadang TV3 pun keluar kan, ATM1 pun keluar kata masih ada lagi orang yang susah. Tapi bila kita tengok balik, mana pergi wakil rakyat lah. Itu aja. Pada saya tengok mana pergi wakil rakyat, mana pergi JKK kan. Kerajaan dah tubuh ada agensi yang bawah-bawah untuk tengok semua kawasan dia orang, ketua kampung pergi mana. Itulah pada saya. Sebab tu orang bawah ni dia orang tak enjoy. Mungkin orang bahagian kawasan bandar dia orang akan enjoy lah. Apa facilities dapat banyak towards bandar punya ni lah kan. Tapi orang kampung still tak dapat apa yang tak dapat nak enjoy. Cik sendirilah yang tergugat dengan kenaikan harga barang. Semua orang affected lah. Semua orang memang kena lah. Memang terasa sangat lah. Diri sendiri rasanya tak sangat terasa sebab kita sebagai orang kerja. Kalau seorang kerja memang terasa. Cara sekarang ekonomi memang teruk lah. Dengan kenaikan harga barang dan macam-macam lah. Dengan mungkin tabiran sekarang tidak sesuai lah. Sebab banyak rasuah dan macam-macam lah. Sekarang ni masalah benda ni membebankan rakyat. Rakyat yang bawah lah. Yang atasan tak apa. Atasan tu macam mana dia dari segi pentadbiran lah, Malaysia ni memang kita perlu ubah. Apa tentang situasi ekonomi Indonesia sekarang? Tak berapa itulah. Ya? Tak berapa itu sangat. Tak berapa elok. Boleh ceritakan apa yang maksud kata berapa elok? Yang pertama sekarang semenjak yang menteri kita punya Palah ni kan. Barang-barang semua naik. Barang semua naik. Ya. Apa barang yang boleh abang sebutkan barang-barang? Katakan kita minyak. Sekarang makanan kita tepung gandum dah naik juga. Lepas tu gula. Segala-gala lah. Macam kan. Tak tahulah macam mana sekarang. Adakah ini disebabkan kenaikan minyak dahulu ataupun benda yang tak dapat dibeli? Minyak dulu. Minyak. Ya. Kenaikan minyak sendiri ada kesan jahat di apa? Memang betul pasal saya gunakan kenderaan. Teruk. Teruk macam mana tu? Barang naik. Barang naik. Boleh uraikan yang apa yang dikatakan barang naik? Saya pergi kedai burger. Dulu benjo RM1. Sekarang RM70. Cukup itulah contoh. Dulu tahun lepas je. Tahun lepas saja. Sekarang dah sikit. Apa yang boleh menyebabkan berlaku begitu? Pengurusan ekonomi lah. Pengurusan ekonomi. Tengok. Kan banyak lah rasuah. Tadi bila kita rasuah, barang dia efek benda-benda lain lah. Adakah disebabkan kenaikan minyak sekali? Itu satu faktor lah tu. Memang penting lah faktor tu. Minyak naik, semua naik.